So hari ni baru first time tau saya nak pakai kamera untuk nak buat macam vlog lah. Vlog jadi korang ikut saya buat Grab. Tapi korang lagi suka POV yang macam ni ke? Kalau yang macam ni saya letak kamera dekat saya punya dada tau. Okey, so ni angle yang satu lagi. Angle yang satu lagi ni kau akan nampak apa yang kepala aku pandang lah. So kalau kepala saya pandang kanan, kau nampaklah kanan. Pandang kiri, nampaklah kiri. Tapi sekarang order tak masuk lagi. Yang penting jangan lupa baca bismillah. Dia angle dia memang mungkin akan nampak sengit sikit, sebab kamera ni saya tak letak dekat tengah. Saya tak letak dia dekat tengah. Saya letak dia dekat sebelah kanan saya punya helmet. Kalau korang nak tengok macam mana saya letak kamera tu, nanti saya tunjuk korang. Okay, so tak tahu korang nampak ke tak kan, dekat sini kita dah ada first order. Oh, dapat double order weh. Tapi tu lah, Grab ni double order pun baru RM8. Tapi tak apalah, Alhamdulillah lah. So kita jumpa kat dalam T-Live sekejap lagi.